Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita tengok FCPO. Kita nampak kemungkinan dia akan rebound pada MACD kosong ni pada untuk daily time frame. Kemudian dia akan rebound lah. Dan rebound tu dia sebaris pula dengan demand zone kat sini. Ini demand zone. Ada demand zone. Bawah ni pun ada satu lagi demand zone. Mungkin nanti akan rebound dekat demand zone ni lah. Masih lagi bullish area untuk daily. Daily masih bullish lagi. Cuma dari segi momentum tak ada lagi. Di Huawei dah bearish area, cuma ada momentum. H1 pun bearish area, ada momentum. Semua ada momentum. Tanda baik kalau tanda kecil tu ada momentum. Ada kemungkinan dia akan reverse lah, naik ke atas. Kalau daily dia masih lagi uptrend. Apapun untuk buyers masih lagi bullish untuk FCPO ni. Kita mencari peluang-peluang buy. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.